Leona nekat mahu bedah kecilkan PAYUDARA. Tak sanggup sakit belakang lagi. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pempengaruh media sosial, Kasih Iris Leona Azhar, 23. Mendedahkan hasratnya untuk menjalani pembedahan kecilkan payudara demi kesihatan dan kesejahteraan diri. Leona menyatakan di dalam siaran langsung TikTok bahawa saiz dadanya yang terlalu besar menyebabkan dia sering mengalami sakit belakang dan kelihatan lebih berisi daripada bentuk badan sebenar. Saya mahu melakukan pembedahan mengecilkan payudara dan saya serius. Saya juga tidak mahu sakit belakang lagi, katanya. Leona turut meluahkan rasa tidak selesa apabila perlu memakai pakaian bersaiz besar hanya untuk menyesuaikan diri dengan bentuk tubuhnya, walaupun saiz pinggang dan badannya hanyalah S. Saya selalu memakai baju besar, macam mana nak cakap. Pinggang dan bahagian badan utama saya saiz S, katanya. Tambah anak kepada pelakon Azhar Sulaiman itu. Saiz payudara yang tidak seimbang dengan tubuh menyebabkan dia tampak gemuk, sekaligus menjejaskan keyakinan diri. Meskipun saya lebih kecil, payudara saya masih kelihatan besar seperti tidak sesuai dengan badan saya. Saya marah dengan diri saya tidak gemuk tetapi nampak seperti berisi sebab keadaan payudara, ujarnya. Pempengaruh itu juga mengakui menjadi mangsa gangguan siber, terutama daripada netizen lelaki yang meninggalkan komen berunsur lucah di akaun media sosialnya. Serangan berkenaan semakin memberi tekanan sehingga membuatkan dia lebih tegas dengan keputusan untuk membuat pembedahan. Katanya, ada individu yang sanggup menyamar dengan identiti palsu semata-mata mahu meninggalkan komen tidak senonoh terhadap tubuh badannya. Namun begitu, sokongan warganet terhadap dirinya sedikit sebanyak menguatkan semangat Leona untuk lebih terbuka berkongsi isu yang dihadapinya.